Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nak pergi kepada fasa yang berikutnya. Saya tak tahu fasa mana satu dah, saya tak ingat. Tapi last kali tadi kita buat button reset. Kalau kita run semula ni, kita run. Nampak tu di tengah jalan. And then, kita tekan button reset sini, dia reset. Tapi dia sentiasa running. So, apa yang kita nak buat sekarang ni? Kita nak buat satu lagi push button, momentary switch push button. Tapi kita nak hantar kepada D-latch untuk ingat memori. So, bila kita tekan lepas, dia akan run. Bila kita tekan lepas kali kedua, dia akan stopkan kita punya kiraan. Dia bukan stop, dia pause. Lepas tu kita tekan semula, dia sambung semula pula. So dia macam ada memori untuk kita punya button tu. Jadi apa yang kita nak buat, kita selalu kalau pakai D-latch, kita pakai 4013. Macam ni saya ada type 4013. Okay. And kita nak kena ada push button. Tapi kali ni push button kita ni, kita akan clock guna active low. Sebab kalau kita tengok sini clock ni nampak ni ada ujung ni. So dia nak not. So kalau kita buat satu lagi push button, tapi kali ni dah active low. Active low maknanya kalau you tekan, dia supply ground. Ni saya letak sini push button. Wiring candle. Ambil resistor. Paste. Kita buat kat bawah boleh. Siapa nak marah. Tapi buat atas lah. Kalau power supply kan cantik atas. Copy. Paste. Rotate. Dan sambung. Kita nak kena ambil kita punya label. Saya check dulu. Okey, ada sambungan. Kita nak pergi terminals mode. Default. Kita keluarkan satu label sini. X meter. Ilah. Ni. Ini kita bagi nama mula. So mula ni adalah input kepada clock. So dia tukang clock lah. Yang lain semua ni kita akan ini pergi kepada ground. Copy. Kita paste. Kita terbalikkan aja lah. Tu sambung. Tengok ada wiring. Ada, okey. So 5 kita akan pergi kepada Q bar. Sebab kita nak buat dia memory latching. 4 ni kita bagi saya kalau macam kita takut letak apa-apa, kita letak je logic state. Kita tengok apa jadi nanti. Senang kita nak check. So dia punya output dia kita akan bagi nama start pada Q. Kita bagi nama start. Start ni letak kat mana? Letak dekat kita punya sini. Timer kita ni tadi 5 volt. Kan dia bukan 5 volt. Setiasa dia bergantung kepada kita punya D-latch. Okay. So biar saya zoom in ikut kepada kita punya selection. Okay. Jadi sekarang ni kalau saya tekan run. Saya tekan reset. Saya tekan start. Itu dia kira. So maksudnya bawah ni tadi memang kita kena bagi ground lah. Reset ni kita bagi ground. Okay, dia tengah run. Lepas tu saya tekan, mula ni saya tekan, dia akan jadi pause. Nampak dia stop kat 23. Kalau saya tekan sikit lagi, dia sambung 24. Okay, tapi kalau saya tekan reset, dia akan kembali kepada kosong. Dan dia akan sentiasa kira lah sebab dia tahu yang dia punya D-latch masih lagi memori nombor 1. Tu, dia run. So, ni antara kegunaan D-latch lah sebagai memori. Tu saja untuk fasa ni. Kita akan sambung kepada fasa berikutnya, iaitu kita akan buat 7-bit dual inline switch dan kita akan buat comparison. Dual inline switch tu adalah merujuk kepada kita punya nilai value timer yang kita nak stop, threshold value lah. Lepas tu kita akan buat comparison value between
kita punya counting ni, yang timer ni, dengan kita punya set 7 segment switch. Okey, itu fasa berikutnya. Itu saja, terima kasih.